Tahu tak, kalau kita baca Quran sangkut-sangkut, gagap-gagap, sebenarnya sebab kita tak nampak tajwid tu kat mana. Jadi saya nak pakai kad jadi tajwid, saya nak tunjukkan macam mana kita nak nampak tajwid. Jadi yang saya tengah pegang ni adalah kad jari tajwid. Ini bukan buku tajwid biasa, tapi ini adalah buku, nota dan juga alat praktis tajwid. Ada sekali 3 dalam satu. Jadi ini saya tunjukkan. Okay, di sini ada bahagian nota, ada bahagian penerangan. Okay, yang membezakan dia dengan buku tajwid lain adalah yang ini. Buku tajwid lain tak ada alat. Ini adalah satu alat untuk kita praktis tajwid. Biasa kita dengar kalau buku matematik ada buku latihan matematik. Betul. Jadi kalau tajwid, apa buku latihan tajwid? Di sini kami sediakan. Ini adalah latihan tajwid. Senang je, pusing je. Hanya temukan je huruf dengan huruf. Jadi dalam kad jari tajwid ni, kita ajar 33 hukum asas tajwid yang mana kita boleh berlatih dan hukum yang paling banyak dalam Quran pun. Jadi di bahagian contoh ini, kita ada video Ustaz terangkan hukum dan juga kita ada juga bahan bacaan. Jadi apa nama hukum ni? Kenapa dinamakan hukum ni? Kita boleh belajar. Dalam masa sama kita boleh praktis di sini. Ni praktis ni lah yang menjadikan kita tak lupa tajwid. Belajar hari ni, mungkin esok lusa kita lupa. Tapi kalau kita belajar dan kita ada alat bahan ni, barulah kita tak lupa. Jadi dapatkan satu sekarang, kad jari tajwid. InsyaAllah anda sekeluarga boleh mengaji lebih baik. Dapatkan sekarang, tengok harga sekarang ada promosi.